Hai Ranas. Nas nak share korang iaitu kali ni tentang training. Macam mana nak ada satu training boleh menguatkan korang punya otot peha ataupun otot betis korang. So ini cara Nas lah, okay? Iaitu korang boleh untuk training di kawasan yang berbukit. So korang cari dekat sekitar korang yang bukit kecil ataupun bukit besar terpulang. Cumanya korang buatlah beberapa kali loop. Loop ni maksudnya korang mula kat situ, korang habis pun kat situ. So itu adalah satu loop ataupun satu pusingan. Okay, geng-geng runner ni sebut satu loop lah kan. So kalau bagi Nas, ketika Nas berada di Penang dahulu, Nas menggunakan Bukit Bendera lah sebagai tempat Nas training. Okay, so bila Nas training dekat Bukit Bendera Penang tersebut, Nas buat dalam 30km training. Cumanya Nas tak buat beberapa kali loop. Nas buat bentuk lah. So Nas pusing lah beberapa bukit. So habisnya dalam 30km. So sepanjang 30km Nas berlari di kawasan berbukit tu adalah naik turun, tonggang terbalik, semua tu dah ada sepanjang 30km tersebut. So dekat situlah Nas punya peha ni dah akan jadi kuat. So dekat situ ini adalah dipanggil sebagai hills repeat hills training lah. So korang punya peha, korang punya otot-otot korang dah terbiasa, dan juga korang dah terbiasa dengan elevation yang pelbagai. Okay, so dekat situ korang boleh training, korang boleh cabar diri korang untuk nak menjadi lagi hebat terhadap korang punya kawalan diri juga. Okay, dan juga untuk training hills ni, korang boleh buat juga kalau korang tak ada bukit yang boleh dipanjat lah kan di sini korang boleh buat dengan naik turun tangga. Naik turun tangga adalah salah satu juga cara untuk korang kuatkan korang punya training otot peha korang lah. So bila korang naik tu, korang guna otot peha bahagian belakang, okay? Bila korang turun, guna peha bahagian depan. So korang tahulah di mana sakitnya ketika naik dan turun tersebut. So korang boleh balancekan korang punya kekuatan tersebut, depan peha dan belakang peha korang. So korang kena tahu juga, korang kena pelbagaikan latihan korang selain korang training di kawasan yang jalan bergetar lah kan. So bagi Nas, korang kena ubah ataupun korang kena tambah korang punya training tu kepada pelbagai bentuk tubuh. Selain track, selain road, korang boleh buat dekat bukit. So dekat situlah korang punya body akan dilatih supaya boleh adapt dengan pelbagai jenis bentuk muka bumi. So bukit satu tempat yang memang mencabar. So kalau korang boleh buat dengan jarak yang jauh dengan banyak kali pusingan, so itu dah kira korang dah hebat dah, korang dah sampai. Dan ulang balik, korang jangan cepat putus asa lah. Sebab bila nak training kat kawasan bukit ni, korang akan rasa sunyi korang. Sebab apa? Tak ramai orang. Sebab bila korang nak berlari tu, maybe korang lari dalam circle sekalipun tak ramai juga. Maybe 5-6 orang je. Kalau training dekat taman rekreasi kan, memang ramai lah kan, berpuluh-puluh orang. So korang nak berlari pun saya tak sunyi. So bila nak berlari ataupun training kawasan bukit juga, korang kena ada circle ataupun ada ajak kawan lah, seorang ataupun dua orang yang boleh buat teman yang dah kenal kawasan bukit tersebut, ataupun dia tak kenal pun dia berani lah. So if anything happen kepada korang ataupun kawan korang tu, korang boleh bertindak. Kalau korang pergi sorang-sorang, kalau korang terjatuh ke, korang terpensat ke, masalah lagi besar, masalah lagi merumitkan. That's why nak beli kawasan bukit ni agak berisiko. Cumanya korang kena tahu risk management.
kalau berlaku itu, berlaku ini, korang kena standby. Korang kena berfikir, tetapi jangan overthinking lah pula. Korang kena sepadankan dengan korang punya training, dengan korang punya kebolehan, juga korang punya tempat training sebut juga. Alright, so nak training bukit memang berisiko, cuma tahu macam mana nak susun ataupun nak manage risiko tersebut. Thank you. Assalamualaikum.